Okey, harga beza ke emas gold bar dengan Dina tu? Oh, sama je. Gold bar dengan Dina ni harga dia sama je. Encik Papa Roger. Dina ni dengan gold bar ni harga per gram sama, ketudinan sama. Beza bentuk bulat dengan segi empat je. Dina ni saya pernah explain sebelum ni adalah ukuran berat bagi emas. Dia hanyalah ukuran berat. Malaysia kita pakai gram. Zaman Rom dulu, zaman kerajaan Islam dulu dipanggil pakai dinar. Zaman Rom namanya dinarius. Zaman kerajaan Islam dipanggil dinar. Okey. Dia adalah ukuran berat bagi emas. Malaysia kita pakai gram ni. International tak pakai gram. International dia pakai ounce. Okey. Itu je beza dia. Okey, public gold tak boleh hibah je. Tak ada lagi sistem tu. Kena buat hibah manual lah. Nak daftar melalui apps atau bawah orang je. Encik Papa Roger, saya suggest pergi cari dealer yang terlatih. Dealer-dealer public gold yang terlatih, yang Encik Papa Roger rasa selesa lah dengan dealer ni. Dan minta dia bantu. Kena ingat pilih dealer sebagai introducer ni macam pilih pasangan tau. Bila dah salah pilih pasangan, nak cerai bukan senang. Public gold dia tak boleh sistem tukar sana tukar sini. Jangan main register sebab dia ahli keluarga saya register dengan dia. Kalau dia tu bukan dealer terlatih, dia tak ada ilmu, dia pun tak tahu apa nak guide, kecuali dia nak commission saja. Pilih dealer lain lah. Nanti menyusahkan semua orang. Tuan-puan yang jadi penyimpan emas susah. Nanti nak kena pergi cari dealer-dealer lain minta tolong. Dealer yang ada sedia makan commission saja. Okay, saya nak bagi tahu, dealer public gold ni sebenarnya, kalau tuan-puan beli emas tanpa introducer ataupun ada introducer sebagai dealer, dealer tu sebagai introducer, tak ada beza pun, harga sama je. Dia tak ada sebab contoh harga emas public gold 413 per gram. Kalau tak ada introducer, harga dia jadi 400 per gram. Tak ada. Sama je. Bahkan orang yang tak ada introducer, tak ada dealer yang guide ni lagi huru hara. Bila ada masalah tak tahu mana nak settle. Okay, kalau ada dealer, at least ada orang yang personal yang ambil tanggungjawab untuk bantu, untuk guide, untuk bimbing. Kalau ada urusan, dia boleh bantu settlekan. Okay, so make sure sebelum register, cari dealer yang terlatih. Cuba tengoklah media sosial dia tu. Dia tu berkawat, dia join tak training dealer. Dia ni dealer yang boleh dipercayai ke tak. Sebab kita dengan dia ni long term. Penyimpan emas bawah saya ada yang dah berbelas tahun dah. Ada yang 12 tahun, yang 13 tahun dan 14 tahun dah bersama saya. Okay, saya always ada kat sini. Kalau dia orang tak aktif tu, maksudnya dia orang tak cari saya lah. Saya pun dah ada beribu. Saya always aktif daripada dulu sampai sekarang. Okay.